rasanya semua okey dalam base ni. Semuanya setakat aman. Setelah kita beraliansi dengan Skibidi, semuanya jadi lebih bagus. Masalah, sihatlah. Terima kasih sebab selamatkan kamu. Mungkin tanpa kamu, kita akan mati. Macam mana dengan aku tu? Mentah, perlu dimasak lagi. Apa benda ni? Your location is compromised. Retreat immediately. Ke tepi. Sedia semua. 3, 2, 1. Tembak. Apa benda tu? Aduh. Yum. Sedap juga manusia ni. Bolehlah jadi makanan hari-hari aku. Makcik, kenapa makcik? Jangan panggil aku makcik. Aku dia lagi lah. Tu manusia ke? Bagi aku sikit. Nak ambil. Syam. Macam mana manusianya? Sedap? Mentah. Kena masak lagi. Ya? Apa menang-menang? Tembak pula. Apalah kau buat manusia? Aku rasa aku dah bunuh kau sekarang. Buang masa je aku bantai kau. Setelah mereka mengambil Titan kita, mereka dah tahu base-base rahsia kita dan mereka cerobohi base kita. Ini hanyalah masalah waktu dan Intel. Agar tempat lain selamat, kami memutuskan Intel dari tempat yang sudah terjadi. Tetapi itu ke yang kita kena lakukan? Menyerah tanpa melangkah. Siapa yang tahu? Dah pun. Okey. Handsome gila muka aku. Alright. Okey, kau kena jaga benda ni. Yelah. Aku Jangan sampai jatuh. RM1,000 tu. Cantik juga benda ni. Yelah aku jaga. Dan kau duduk dalam base je. Sekarang atau tidak sama sekali. Kita kena pergi dekat medan pertempuran untuk selamatkan orang lain. Kalau kau paksa. Jom. Ke sini cepat. Yelah Kita kena pergi sekarang. Nak peluk? Tak boleh. Kita kena serius sekarang. Tak best. Kita kena capai benda yang lebih tinggi. Kau ingat ni lawak? Okey, aku ceritakan pasal kau punya ras Skibidi. Kenapa Jadi, hitam? Kenapa hitam? Permulaannya. Silakan tengok belakang dahulu. Kenapa hitam ni? Dahulu, Apa benda tu? kota kau pernah hancur sebab ledakan nuklear eksplosif. Meledak. Alamak, Dan gila-gilanya. lagi satu, Kenapa jadi macam ni? saintis telah Kita dekat membuat masa depan benda ke? yang sangat menyakitkan pada manusia Jom. dan jadikan mereka Saintis. setengah Skibidi Jadi macam kita kau. bukan alami. Tapi saintis. Dia nak jadikan senjata perang untuk menaklukki dunia. Dan sekarang Titan kami kena ambil. Tunggu aku. Dan kami kena tetap sabar. Apa pun caranya, kita kena dapatkan balik Titan kita. Sekarang kita Aku dah nak sedia sampai. untuk berperang Faham? sekarang. Tepat pada masanya. Tepat pada masa. Let's go. Aku suka benda ni. Perang. Kacang ni. Let's go. Aku suka perang. Jom kita membabi buta. Sini kawan haram. Jat. Ya. Kau juga. Ya.
Nah, ambil laser 50 ni. Nah, thank you banget. Tak ada tahanan bodoh. Berehatlah dekat neraka. Hai, sini kau. Lin lock dulu. Piu 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 piu. Bapak seronok guna mainan baru. Hehe, dekat dulu. La la la. Ambil kau. Skibidi. Tak ada ampun. Matilah kau. Seronok sikit aku. Aduh. Kerja bagus. Ambil kau. Jadilah helikopter paling kau. Aku suka benda ni. Bam, meletup. Awak gila siap. Aduh. Mis kita dah selesai ke? Bosan gila sikit tu. Macam sikit je. Weh, alamak. Sedang dari belakang pula. Ui. Sini kau. Nah. Cah. Oh. Lah, sini ambil sinar. Bang. Alamak, putus pula kepalanya. Seronoknya. Hai bang, relax Kita kali jadi bang. kuyang. Lama jadi kuyang. Tapi dengan skibidi. Let's go. Oh. Dapat pada baru. Ni tak ada otak ni. What the sigma? Dah lah. Sini woi. Lari. Aduh. Cepat ke sini. Aduh, Kita kelam nak sikit. bergerak. Jom. Okey. Letak dia. Ni, Mana kepala dia? rukuk. Ya, jom kita balik base. Jom kita pergi sekarang. Spy detected. Woi, kenapa kau keluar? Asap ni tak boleh berhenti lah. Sini masuk, kau. Cok. Sayonara. Bakar. Masuklah Dah cepat. ambil ni. Ambil sampai mampus. Dah mampus. Alah, tak best. Lama. Dah pergi dah dia orang. Hai, tak aki siap. Lari. Kalau sokong. Selamatkan diri. Lah, rupanya dia ada juga. Alamak, kena kepung pula. Aduh. Alah, betul lah kena kepung macam ni. Apa benda tu? Kau seorang je. Ah. Tak best ya. Jom kita Iwan. Tak kena. Tak kena. Wah, tak kena. Ambil laser ni. Aku sedia tak benda aku. Jom. Sini kau. Kenapa dia boleh tahan pula? Aduh. Bang. Ampun bang. Bang. Aduh, orang aku. Bang, ampun. Bang. Tak sakit lah. Geli-geli je. Ya. Nak ambil kau. Ai. Tak ada ampun untuk kau. Nak ambil. Sakit je. Oh, bang. Ada relax kata-kata sikit. terakhir. Kata-kata terakhir aku ialah Yes, muka kau buruk sini macam kau. mati, sial. Apa benda tu? Bek. Alamak, bawa skot. Aduh. Apa tu? Wah. Jom semua. Kita lawan. Kenapa ada Baik, bos. cili padi? Matilah kau. Kita orang Alamak. aliansi Speakerman. Kau pula execute serang. Sekarang kita speakerman ke tu? Serang. Ya. Walau kroce lawan titan ni. Aduh. Ambil ni. Sini kau. Dia sampai bang. Sakit. Tolong. Cepat. Serang. Biu. Tangkis dulu. Ya. Aduh. Skibidi mewi.
Sabit dulu baru kamu. Sabit helikopter. Alah, ini je kerja kau kan. Kau ni kan Lari. kan dah jadi Abu Sohen. Kenapa lari je jadi lah. pengecut bagi lek lah. Serang. Kuasa bawa pasukan lain punya. Patutlah lagi. Kenapa macam ni pula? Kota suara. Tembak. Iya. Bisa ni. Macam dah jadi. Tembak lagi. Tembak. Boom. Ambil kau. Kena bully dah tu. Ada lagi nak lawan. Nak kesian dia. Nak benci pun dia. Aduh. Kacau je lah. Mantap speaker. Ya Allah. Tembak. Oi, pagilah cok. Tembak lagi. Speaker woman. Sekarang. Speaker woman. Weh, kenapa jadi freestyle ni? Weh. Mana dia? Ambut. Jadi musli siap. Ini semua kekuatan. Speakerman jahat. Bagus. Hai Titan Speakerman. Ada lagi. Aku hantar kalau yang ni. Speaker sekarang. Oh. Boleh tangkis. Hancur kepala. Ulama meletup. Tengoklah teknologi kita orang. Sekarang dah makin maju. Wow. Sungguh menakjubkan. Pertunjukannya. Aku letak tombak ni Speakerman. Habis dia. Kita dah menang. Rasakan tombak kemenangan. Kita menang. Apa hari lagi kita dah menang. Lampu apa tu? Dah sana balik cahaya. Kita dah menang bro. Relax. Nampaknya kita dah menang. Tapi sorry aku jadi beban. Kita bersama berjuang. Kita berjuang. Nyanyi korang ni siapa? Ramai Kau nyanyi dah setan. Aku rasa. Oh, terima kasih. Kan berjuang sama-sama. Alamak, ada lagi. Serius lah. Masih tak serius. Dah, lawan je. Jom. Woi. Malah tu mak.